Hidup kita begitu, kan? Kita nak berehat bila kita mati je. Hidup kita berjuang, mati kita nak berehat. Mati jangan kita berjuang lagi. Kerana dah tak ada semayang, dah tak ada puasa, dah tak ada. Masuk alam al-barzah ni kita nak bersenang-senang, insya-Allah. Kita nak berehat, serehat-rehatnya. Nabi kata kepada orang yang lepas daripada SPM, sijil padang mahsyar, habis disoal jawab oleh malaikat, Nabi kata apa? Nam kanaumatil arus. Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin. Macam pengantin tidur di alam barzah. Sedar-sedar dah diketuk pintu dah. Bangun subuh. Kejap je malam berlalu. Diriwayatkan daripada Maimun bin Mahran. Ini bukan perempuan, laki-laki. Bahawa baginda SAW bersabda, seorang hamba tidak termasuk golongan orang-orang yang bertakwa hingga dia menghisap dirinya lebih keras berbanding penghisabannya terhadap rakan sekutu usahanya, sedangkan dua orang yang bersekutu dalam satu usaha saling menghisap setelah berkerja. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepadanya ketika menghadapi kematian, tidak ada orang yang aku cintai selain Umar. Sayyidina Umar ni bukan Nabi juga cinta, Abu Bakar juga cinta, sahabat-sahabat lain cinta, dan Abu Bakar ni sahabat yang Nabi paling cinta. Kalau tidak kerana nak menjaga ukhuwah, aku akan pilih Sayyidina Abu Bakar bersama-sama denganku dalam syurga. Abu Bakar ni pilihan Nabi SAW. Bahkan bila Nabi cerita bahawa syurga ada 8 pintu, ada pintu solat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu puasa, kita masuk ikut pintu yang memanggil kita. Sahabat-sahabat yang suka sedekah kat U4 ni, insya-Allah pintu sedekah panggil dia, mari ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ahlan kata pintu. Pintu rumah kita pun tak cakap ahlan wa sahlan. Pintu syurga panggil. Yang suka solat, pintu solat panggil. Yang puasa, disebut hadis, du'iya min babir rayyan, dipanggil daripada pintu namanya Ar-Rayyan. Dan Abu Bakar ni radhiyallahu anhu, dia teruja. Dia kata apa? Ya Rasulullah, ada tak nanti orang yang dipanggil dari semua pintu? Semua pintu tu panggil dia, marilah. Kata Rasulullah, ada. Nescaya orang itu engkau, wahai Abu Bakar. Kita satu pintu panggil pun alhamdulillah dah tuan-tuan. 8 pintu panggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu level dia. Bukan sebarangan sahabat yang begitu. Sifat apa yang Abu Bakar tak ada? Semua kat dia. Berani kat dia, sabar kat dia. Apa lagi? Pemurah kat dia. Tak ada Sayyidina Umar kata apa? Aku tak pernah dapat menandingi amalan Abu Bakar.